Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel Afifah ya. Okay, so memandangkan semalam Fah baru balik daripada college sebab dah habis exam semua and sekarang cuti SEM. Jadi jom Fah nak ajak korang teman Fah kemas bilik sebab banyak gila barang nak kena kemas semua satu-satu. Bersepah gila ya bilik sekarang. Kejap Fah tunjuk. Dia macam aib lah tapi tak apalah, tunjuk je lah. Tengok ni ya. Penuh. So kita akan kemas perlahan-lahan. Memang kemas sikit ni rasanya. Ni bukan memang aku berperangai macam ni Ni sebab barang sangat. Dan balik pun rushing. Dan penat. Sebab balik semalam dah pukul 6 lebih. So kita kemas hari ni. Sama-sama betul kita borak-borak sikit lah. Kan? So siapa nak dengar video ni time korang nak buat kerja ke apa-apa kan, nak boleh je. Sebab dia tak ada macam banyak sangat aktiviti pun. Just kita kemas and borak-borak sikit. Okay. So let's go. Okay, so kau akan letak kamera kat situ je. Sebab senang kan, baru dah nampak sikit. Jadi jom lah kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan. Sekejap kita buka tingkap dulu. Betul sikit. Okey. Kita mula dengan banyaknya guys. Okey, jom dengan meja sini dulu lah. Dia pun buat kerja pun boleh. Ataupun time tu korang pun nak kemas rumah. Time tu pun korang nak kemas rumahan lah. Jom kita jadi produk sama-sama. So let's go. Kita berkemas sama-sama. Baru macam semangat nak kemas kan. Okay, jadi pasal apa lagi? Okay, baju. Okay, kita mula pada baju lah. Senang sikit. Boleh tak? Kita mula pada baju. Okay, kita keluarkan baju dulu. Kita letak baju. Biasanya kita letak baju nak sangkut. Ni setelah tu kita recap balik. Allah, sopan sikit duduk lah. Lepas cerita sikit pasal macam mana pengalaman 2 semester dekat Matrix kan. So siapa yang nak tahu, ada adik yang baru nak masuk Matrix ke apa, so boleh share sikit-sikit. So banyak betul so-nya. Sekejap, yang ni bukan sampah tau. Yang ni baju-baju yang tak pakai, nanti nak letak dekat macam tong recycle tu. Tong recycle ke tong yang kita sedekah untuk barang-barang yang tak nak tu kan. Nanti. Tapi kena tunggu waktu free, kita bawa banyak-banyak sekali. Okay. So macam tu lah kat Matrix ni untuk first semester. Untuk pengetahuan orang yang tak nak tahu lah kan. Yang tak tahu tu korang lah. Nice. Yang kat Matrix ni, kita jadikan bayuran masa kita first masuk first sem tu je. Itu pun dalam tak mahal sangat pun, dalam 500 lebih untuk 2 sem tu. Dia sekarang bayar sekali tu je. Nanti dapatlah hidup untuk 2 sem lah. Dia bukan macam bayar setiap sem ke apa. Dia macam 2 sem sekali. Lepas tu masuk pendaftaran. Masa first week tu macam ice breaking je. Kita just macam kenalan. Sekejap je. Macam baru-baru je rasa ice breaking tu. Tiba-tiba dah habis seminggu dah. Cepat masa berlalu. Masuk tu ice break. Kita macam ice breaking je. Tak ada belajar sangat-sangat pun. Lepas tu masuk minggu kedua, minggu ketiga macam tu baru start kelas. Macam Fah ambil bidang sains komputer. Okay, so kat Matrix ni, kat Matrix Pilah lah. Matrix Pilah ni secara spesifiknya kita ada 3 macam boleh cakap 3 course ataupun 3 bidang macam tu. 1 sains hayat, kedua sains fizikal, ketiga sains komputer. Beza dia, semua 3 bidang ni akan ambil chemistry, matematik dengan chemistry, matematik. Chemistry dengan matematik ni memang yang 3 bidang ni ambil.
Tapi yang berbezanya dekat sains hayat, kita ambil bio, matematik, tak kita start pada kita ambil matematik, chemistry, bio dengan fizik. Itu untuk sains hayat. Siapa berminat kan nak ambil fizik, nak ambil memang macam sebiji macam kat sekolah sains stream dulu, korang boleh ambil sains hayat. Macam Fah ambil sains komputer. Sains komputer ni pula yang berbeza dengan sains hayat tadi. Tadi kan sains hayat kan dia ambil fizik kan, tapi sains komputer ni tak ambil fizik, tapi dia tukar dengan sains komputer, subjek sains komputer. Maksudnya ada 4 subjek lah, chemistry, matematik, sains komputer dengan sains dengan biologi. Dia tak ambil fizik, tu je membezakan dia. Last sekali sains fizikal. Sains fizikal ni pula yang beza dia tadi memang dua subjek wajib ambil, matematik dengan chemistry kan. Sains fizikal ni dia ambil fizik, dia ambil sains komputer. Jadi ada 4 juga total. Semua ada 4 subjek. Cuma dia berbeza-beza subjek tertentu sahaja. Macam tu. Sebenarnya susah kan kemasan bercakap ni. Tapi macam mana lagi? Sebab nak buat podcast sebenarnya, tapi nak buat video juga. Sekejap pening sikit. Rasa sementara ni Fah akan buat time lapse dulu. Kejap lagi kalau ada benda yang Fah rasa senang-senang untuk Fah buat sambil bercakap, baru Fah cakap balik, okey? Allah. Okay, so Fah akan voice over je sebab Fah lupa on mic. Okay, so Fah teka-teka je lah apa Fah cakap ni. Okay, cuba tunjuk bag tadi. Maksudnya Fah dah clearkan bag baju tu. Lepas tu maksudnya kat sini Fah dah habis kemas bag baju. Hantok ni semua dah lipat. Okay, ngam, cun, meletup, pom-pom-pom. Okay, kemas. Apa yang Fah tak tahulah. Oh my God. Nak tunjuk semua. Okay, clear. Okay. Fah punya target memang daripada awal-awal SEM 2 hari tu memang dah target dah. Nak clearkan almari ni. Macam terlalu penuh. Lepas tu tak semua baju pun pakai sebenarnya. Sebab tu dah macam nak clearkan mana yang boleh. So sebab tu dah macam belah sini memang untuk baju-baju semua. Kau nampak je kan? Belah sini memang baju-baju yang macam ni lah, berlipat-lipat. Telekung ni pun banyak pakai. Lepas tu yang ini dalam ni barang kecil, baju tak boleh sangkut langsung. So memang nak baju lipat je. Lepas tu belah sini tengok belah sini pun dah penuh baju sangkut. Padahal tak ni yang bawah ni plastik ni, ni semua baju pakai. Bayangkan dulu sebelum ni lagi lah, dua-dua belah ni memang penuh. Atas ni pun sama. Atas orang tak nampak atas pula. Atas pun penuh sebelum ni. Tapi Fah dah clearkan dah. Yang ni pun macam penuh juga, tapi tak nak ni pun dah banyak dah. Benda-benda yang tak pakai semua dah combine-kan. Cuma nak tunggu masa nak tu je nanti. Nah, apa saya ingat gambar aku ni? Tunggu masa nak hantar dekat tempat recycle tu nanti. Okay, jadi dah pada saya lipat baju tadi, kita pergi ke baju yang kena sidai pula. Okay, baju-baju yang kena sidai yang ni. Yang ni baju-baju yang kena sidai. Dah asingkan tadi baju yang lipat dengan baju sidai. Ni sementara Fah sidai baju ni. Bukan sidai baju, gantung. Tu dia buat dia. Gantung baju ni. Cakap pasal ni pula. Tadi dah cakap pasal subjek kan. Yang ni kita cakap pasal apa ni nak tahu lagi selain tu, matrix ni ada. Tahu kan ada dua sesi ke kita panggil? Tak pasti dia panggil apa benda tu, tapi macam dia ada yang satu untuk student 2 semester, satu lagi untuk student 4 semester. Student 2 semester ni maksudnya dalam satu semester dalam 5 ke 6 bulan macam tu. Jadi kalau korang ambil 2 semester
dalam setahun lebih, dalam setahun lah, setahun lebih macam tu lah kira-kiranya. Jadi apa, kalau 4 semester pula, macam Fah lah. Fah ambil 4 semester. Dalam, kalau ada setahun, ni 2 tahun lebih. Macam tu lama sikit lah. Tapi, ni bukan korang boleh pilih saja pun nak masuk 2 semester ke 4 semester. Dia based on kelayakan result SPM korang. Nanti dia boleh check masa korang masuk korang punya result SPM nanti dia boleh pihak matrix yang akan bahagikan korang ni layak untuk 4 semester ke 2 semester. InsyaAllah dia ada kelayakan-kelayakan tertentu. Dia macam ni tau. Untuk program 2 semester ni, kita panggil program 2 semester ni, dia sangat-sangat tough je. Pelajar-pelajar semua akan macam bukanlah tak tahulah semua yang kalau yang pandai handle tu tak apalah yang pandai handle, tapi kebanyakan pelajar yang ambil 2 semester ni macam ya Allah, boleh cakap macam respect gila lah. Sebab diorang macam robot. Dia macam sebab diorang sebab diorang kena laju. Untuk 2 semester ni banyak benda yang diorang belajar dan sangat-sangat laju sebab masa dia singkat. Dalam setahun lebih dia macam asasi kan. Tapi ni ada ambil 4 subjek. Macam tu. Jadi dia makin laju. Lepas tu matrix tu pula dia akan macam ujian tau. Okey. Nak buka satu pula. Okay, untuk matrix ni kita akan bukanlah banyak ujian tapi macam banyak kuis apa semua. Sebab itu untuk membantu korang masa final nanti. Bukanlah masa final, masa result korang keluar nanti. Okey, dia macam ni matrix ni. Tapi ni untuk apa punya sesi, tak tahulah. Dengan cerita macam sesi akan datang, dia dah ubah dah cara pemakahan. Tapi untuk macam Fah, 60% markah korang tu datang daripada kita panggil macam-macam lah PB. Kalau secara umum ni tu panggil PB. PB tu macam daripada ujian kuis-kuis yang korang buat, dari segi assignment, dari segi macam mana korang punya prestasi dalam kelas, macam tu. 60%. Jadi untuk final korang just perlu skor 40% lagi. Sebab tu lah nanti masa matrix kita akan macam matrix ni sejujurnya agak penat. Bukan penat memanglah orang kata kita ambil 4 subjek je, tapi dia macam terlalu banyak benda nak berlaku dalam satu masa macam tu. Tapi dia best je kalau korang pandai. Bukan best je, best. Dia macam satu lagi matrix ni kita rasa penat sebab kita masih di-guide oleh cikgu-cikgu. Faham tak? Dia memang penat tapi banyak benefit. Kan matrix ni buku-buku cikgu korang akan sediakan. Penginapan cakap pasal penginapan pula. Penginapan matrix ni dia dalam satu bilik. Satu bilik tu ada banyak blok. Blok A, blok B, blok C, blok A, blok B, C. Ada yang paling depan, ada yang tengah-tengah, ada yang hujung sekali. Paling depan blok A tu untuk perempuan saja. Blok B tengah-tengah tu para lelaki, blok C hujung pun perempuan. Dan Fah blok C, jauh lah dengan college. Kebanyakan yang akan dapat blok C tu budak-budak yang baru masuk SEM 1. Tapi ada je budak SEM 1 yang dapat blok depan, blok A tu. Tapi dia macam orang terpilih dia macam tu. So cakap pasal bilik matrix ni, tak tahu lah macam ni kalau korang yang kat universiti tu kan korang boleh share. Tapi kat matrix ni satu bilik kita orang akan share. Macam asrama dia sebenarnya ada 4 katil. Ada 4 rumit lah maksudnya. Dia simple je. Memang macam kalau kat matrix kalau pilah tak pasti dengan matrix lain. Tapi kalau macam pilah, bilik macam bilik kampung-kampung macam tu. Biasa je. Sebab pada bersekolah sebelum ni pun memang macam orang kata macam kampung-kampung macam tu lah. Kat Rembau, Pilah, memang dah biasa. So macam katil kayu, dapat meja belajar, almari loker satu. Dalam bilik tu ada macam ampai yang kecil dekat hujung-hujung. Itu untuk bilik dan matrikulasi. Untuk matrix Pilah. Kita cakap pasal apa tadi sebenarnya? Subjek je semua tu je pasal. Okey, balik kepada tadi final tadi. Okey, kan korang 60% korang dah skor dalam
assignment, ni kuis-kuis semua kan. Lagi 40% skor time final. Jadi benda tu macam, sebenarnya kalau fikir-fikir balik, dia bukan mudah macam ni. Dia mudah untuk dapat A kat matrikulasi ni. Tapi dia bukan mudah yang macam korang sangka macam tu. Dia macam, kalau dia mudah, dia ada banyak benefit. Tapi kalau korang tak gunakan peluang tersebaiknya, sia-sia macam tu. Faham tak? Itu untuk matrik. Buku-buku semua cikgu sediakan. Cikgu guide korang. Assignment pun cikgu guide. Assignment pun ada assignment grouping, ada assignment individu. Jadi semua benda akan di-guide. Dan setiap kali exam untuk SEM, kita orang akan dapat kita orang ada macam first seminggu terakhir tu memang tak ada kelas langsung. Itu kita panggil study week. Maksudnya korang pergi consult kat cikgu. Pergi mana-mana korang nak, subjek apa. Dan setiap unit untuk setiap subjek pun akan ada inisiatif diorang untuk macam panggil budak-budak untuk macam lah percutian terakhir kan. Macam tu. Itulah serba-serbi sikit pasal matris. Apa lagi nak beritahu Waktu keluar, maksudnya waktu bangun. Macam waktu bangun, dia ikut, depends on jadual korang. Sebab setiap jadual lain-lain. Bukanlah setiap, tapi lain-lain lah kan, ikutlah korang punya tu. Macam Fah punya jadual, ada jadual yang macam jadual kelas kita orang yang kebanyakannya start pukul 8 lah. Basically kelas yang paling awal start pukul 8. Lepas tu, ini cerita pasal matris bila tau, aku tak tahu matris lain. Lepas tu, ada je yang kelas start pukul 10 semua kan. Tapi kebanyakan kelas yang waktu petang, cikgu kita orang akan macam pindahkan jadual petang tu ke waktu pagi. Waktu pagi yang kelas korang free. Macam tu lah. Sebab kebanyakan bersyarat bukan tak suka. Tapi kita as a student pun, waktu petang tu kita macam dah tepu kan. Jadi kebanyakan bersyarat memang akan terus clearkan jadual dia orang waktu pagi. Macam tu. Kebanyakan lah. Tapi yang kalau tak ada tu memang ikutlah jadual macam biasa. Lepas tu pasal kafe pula. Kafe dia, Allah, matris pilihan ni syurga makanan. Korang minta lah apa-apa. Alhamdulillah, insyaAllah ada. Nak viral, tak viral, ada kau kalah. Ingat apa, bila tak ada. Ada nasi kerabu, geng, wafer, air ais blended. Apa lagi korang nak? Burger ada. Apa lagi korang nak? Roti canai ada. Apa lagi? Burger dengan fries, chicken chop, spaghetti. Apa lagi korang nak? Daging masak salad, daging masak kari, nasi lemak hijau, ada, semua ada. Cakap je korang nak apa. Belagak. Tak adalah, tapi je nak cakap. Alhamdulillah kita orang total, kita orang ada kafe A, kafe B, kafe C. Ada 4 kafe. Jadi korang pilih lah pergi kafe mana-mana pun. Terbuka kepada korang. Harga pun alhamdulillah, bukanlah harga kayangan. Ikutlah basic harga basic je. Ada juga makanan yang diorang buat untuk macam menu rahmah. Kita panggil menu rahmah. Menu rahmah tu pun Allahu Akbar. Bersyukur sangat. Ada inisiatif untuk penjual, peniaga jual macam tu. Sebab dia menu rahmah tu harga dia RM4.5. Dalam dia ada nasi putih, telur dadak, ayam merah kecil. Cak ayam dalam saiz kecil lah. Jadi untuk Fah masih beli benda tu sebab cukup je untuk portion Fah. Fah tak makan banyak sangat. Jadi benda tu bagus dan tak membazir. Tapi ada je. Kalau lauk macam lauk ayam, ini masa Fah punya sesi tau. Tak tahu masa waktu korang dah masuk ni, kalau diorang nak tukar harga, itu untuk depends untuk diorang. Sebab kita faham lah kan keadaan sekarang ni, harga-harga barang bukannya murah. Kita tak boleh lah nak salahkan juga peniaga ni. Macam waktu Fah, ayam dengan nasi, lauk ayam dia besar geng, bukan kecil-kecil. Lauk ayam dengan nasi putih dalam 6 ringgit lebih. Itu basic lah. Ikan bersama. Ikan nasi murah sikit kot, tak pasti. Macam-macam lah. Fah tak boleh cakap pasal makanan, tak habis sampai esok. Tapi macam-macam. Wafer pun ada. Macam-macam lah. Ada kebut lekor, macam canai buka pagi-pagi sampai tengah hari. Kalau selalunya lah, ikutlah acik tu tak nak buka bila, sampai bila, ikut acik tu. Lagi pasal apa lagi kau nak tahu? Tu je lah kot, penat lah cakap. Tu je lah basically pasal matrix. Jadi kalau ada benda lain cakap, Fah cakap, okey? Kita buat time lapse macam biasa.
Okay, Fada tutup, buka aircon semua, tutup lampu satu sebab panas. Dah berpeluh dah, lepas tu pakai jaket pula. Okay, so dah penat dah. Duduk jap lah, duduk jap. Baru dapat baju, geng. Yang ni banyak lagi. Okay, so sekarang kita nak clearkan part yang ni pula. Yang ni buku. Yang ni macam-macam barang-barang ni. Yang ni cadar nak basuh, telekong, barang-barang spare. Makanan, skincare. Itu kan semua skincare atau tu makanan. Baju kotor, barang mandi. If akan kemas, sertakan mana perlu sertakan dulu. Mungkin tak akan video kot. Tengok dulu, okey? Okey. Bye. Geng, gue kepenatan. Ya Allah, banyak sangat lah barang. Tak nak start pada mana. Fah rasa kan Fah just akan macam ni. Fah asingkan yang ni sebenarnya Fah tak barang makeup, yang ni Fah tak barang skincare. Jadi Fah just asingkan tu benda-benda ni semua. Nanti barang-barang random ni Fah akan letak dalam box tu. Pakai susun elok. Sebab nanti kalau Fah susun kat mana-mana kan barang-barang ni, edit up nanti Fah juga kerja cari. Jadi Fah set sekali dalam tu, siap-siap. Atau hari tu boleh lagi atau macam tu. Banyak buku-buku tu. Fah rasa tu cukup. Aduh, nak buat video mengemas penat, geng. Sebab tak tahu nak cakap apa pun. Tak kalau nak tahu Fah mengemas je. Tak bosan je. A few moments later. Okay, so Fah akan dulu. Kita asingkan kat bilik dulu kan, geng. Tak nak buat skincare. Kat bilik dulu. Aduh. Fah tak boleh nak bising-bising sangat. Sebab siapa lagi kat sini kan yang jenis orang tak boleh macam buat bising sangat. Macam kita tak boleh dengan bunyi hentak-hentak dan kita pun tak akan buat benda tu. Sebab macam trigger benda tu. Ada tak sini orang macam tu? Dia macam literally FIFA dekat bilik macam spy macam ni tau. Fah tak barang. Macam tu. Serius, korang tak tipu. Kadang tu kan bila kita, lepas tu tambah-tambah pula, kita bila lagi kita berhati-hati kan lagi benda tu macam nak jadi. Faham tak? Macam kita jangan nak tak perlahan ni, tak nak bising. Jadi tiba-tiba jatuh. Dah berdebush dah bunyi ni. Okay guys, last sekali ni dah rasa ni chapter last. Fah akan clearkan bekas makanan ni, botol makanan ni. Fah akan alihkan semua-semua ni pergi ke bag ni kot. Fah akan ambil satu bag je. Ni makanan-makanan semua. Saya keluarkan sebab Fah nak letak barang-barang tadi tu, barang-barang yang kat luar ni. Ini lah makanan harian dekat Netflix. 20 ni kat dalam ni. Ni jelly kita sikit. Kopi, ni. Sebagai pencinta kopi, semua kopi saya try ya. Nescafe, cappuccino, ni semua favorite. Lepas tu kan, favorite kopi Afifah. Cappuccino ni sedap.
Lepas tu ada kita boleh letak atas dia, ada macam Choco punya apa? Macam kita tabu-tabu. Ush, nampak. Ini kopitiam punya. Sedap kat ni. Sedap kat. Love. Dia dengan Nescafe 3 in 1. Boleh suka. Okay. Barulah kita boleh masukkan yang ni dulu. Barang-barang dulu. Okay. Lepas tu jangan tekan juga. Okay. Lepas tu rasa nak habis rasa ni. Tisu kering. Tisu kering. Lagi guys. Ni. Dah sepuluh. Cermin. Cermin punya. Cuma kat wifi ada cermin. Semua ni nak tutup ya. Sudu. Dah. Pasal ni je. Kita dah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga boleh. Alhamdulillah. Tamat. Yes. Okay, lepas tu je. Itu je untuk video hari ni. Tak ada penat sebab kita nak kena fikir. Nak kena simpan dekat mana, macam mana semua kan. Okay, itu je untuk video hari ni. Sorry kalau video ni macam low quality. Tapi pun nak tunjuk kat korang. Tapi itulah tengah belajar lagi kan. Macam nak buat video yang lebih menarik. So terima kasih yang sudah tengok sampai habis. So jumpa video kita yang lain. Okay, bye bye. Assalamualaikum.